Hai, saya di mana ni? Saya di Seri Selangor, di Selangor International Junior Golf Championship tahun 2026 yang berlangsung pada hari ini sehingga ke hari Sabtu ini pada 7 hari bulan, 5, 6 dan 7 hari bulan. Saya nak mengajak anda yang ada ke lapangan datang ke Seri Selangor menyaksikan pertarungan di antara junior-junior di peringkat antarabangsa dan juga peringkat kebangsaan pemain-pemain tempatan. Seramai 44 orang pemain tempatan dan juga seramai 72 orang pemain antarabangsa yang melibatkan 116 pemain. Kumpulan awal mempertemukan wakil dari Malaysia, Jepun, Korea, China, Thailand, Singapura, Vietnam dan negara-negara lain menjadikan setiap flight medan pertembungan, gaya permainan dan strategi berbeza. Hari pertama kejohanan menyaksikan saingan awal yang kompetitif apabila pemain-pemain junior antarabangsa dan tempatan memulakan pusingan pertama seawal jam 7.40 pagi. Fokus utama hari pertama adalah konsistensi, pengurusan tekanan dan penyesuaian padang dengan pemain berusaha meletakkan diri dalam kedudukan terbaik untuk pusingan seterusnya. Kejohanan ini terus menampilkan standard tinggi, disiplin permainan serta semangat kesukanan yang mencerminkan pembangunan bakat golf peringkat antarabangsa. Jadi, apa salahnya datang ke sini kita saksikan bakal-bakal professional player di peringkat Asia untuk bersaing, membina kemahiran, membina skill. Jadi, jumpa saya di sini pada hari Sabtu 7 hari bulan 11 pagi guys. Jangan lambat-lambat. 7 hari bulan kita saksikan penyampaian hadiah pada tengah hari bersama saya di sini di Seri Selangor, Selangor International Junior Golf Championship tahun 2026.